Petai Kopi ni dulu main reason adalah untuk mencari kedai kopi yang berdekatan. Kita buka, kita boleh tengok kedai kopi berdekatan. Tetapi ia tidak dapat menjawab recommendation. Kedai kopi mana nak pergi? Dunia kopi itu sendiri luas lah. Ada pelbagai rasa, taste note semua. Cara orang buat lain, hasil dia jadi macam lain. Kadang-kadang kopi yang sama, lain orang buat, lain dia punya hasil. Kopi, ramai yang cuba buat kopi. Tapi saya perasan ramai juga yang honest, yang mungkin tak belajar dulu untuk buat kedai kopi apa semua. Kadang-kadang kedai kopi kan ada yang baru, ada yang tutup. Cycle dia macam tu. Google Map, walaupun kita boleh search kedai kopi, tetapi pada masa tu, even sekarang pun sama, kita boleh nak differentiate kedai ni jual Arabica ke, Robusta ke, kopi bancuh ke, kopi Vietnam ke. Sebab pada masa tu saya very specific. Jadi walaupun kita keep on adding kedai baru, tetapi pada masa sama banyak juga kedai yang tutup. So challenging. Ada jugalah section 9 tu dia jadi macam street coffee. Bila kita pergi kat satu bangunan tu ada 4-5 kedai kopi. Saya cuba mention kedai yang konsisten lah. Bila kita pergi tu, bagi saya sekarang ni kalau saya tengok kedai tu, kalau dia offer lebih daripada satu jenis beans, most likely dia jaga beans dia. Saya tak kata bukan semua tak jaga, tak. Social media selalu mempertikaikan kenapa harga kopi lebih 10. Saya pernah je rasa yang latte art cantik tapi rasa tu cloud. So balik kepada Assalamualaikum semua. Saya si Rashid daripada Pesta Kopi, founder Pesta Kopi. Kita hari ini adalah kita membuat podcast lah, podcast pertama kita. Kita namakan sebagai Pesta Kopinya podcast lah. Ini atas idea daripada Cik Hafiz kita supaya kita buat satu podcast. Benda yang kita pernah buat dulu tapi mungkin time tu mungkin tak dapat macam hype macam podcast sekarang lah. Terutama sekali selepas macam keluar sekejap kan, meletup kan. Lepas tu siapa lagi? Banyak lagi apa lagi lah podcast lain? Dan lain-lain lah kan. Jadi kita bukan ikut trend. Sebenarnya kita nak beritahu awal, kita bukan ikut trend, kita pernah buat dulu. Cuma kita rasa perlu buat podcast sebab kopi punya subjek belum pernah dibualkan dengan cara yang agak serius ataupun dalam kadar macam perbincangan kan, selalu bergaduh kan. Selalu gaduh ataupun satu side ataupun dua side. Jadi kita rasa podcast ni adalah satu cara kita untuk share knowledge ataupun belajar. Tapi bagi saya sendiri, kita bukannya nak buat podcast ni bukan nak tunjuk pandai kita nak belajar dari orang-orang yang buat, orang-orang yang aktif, orang-orang yang aktivis lah kan, aktivis kopi, orang yang dah ada experience, orang yang dah buat kopi dah 14 years ataupun sebenarnya kita ada guest hari ni yang ada experience dah 13 tahun, 12 tahun, tapi hari ni dia orang sidai kita. Bukan sidai lah, dia mungkin ada hal yang penting, tapi cara ni dia tak dapat join lah hari ni malam ni. Jadi itulah, terima kasih banyak-banyak kerana follow Pesta Kopi. Daripada tahun 2021 kita start Pesta Kopi di Central Market. Jadi hari ni kira dah macam Disember, lebih kurang dalam 4 tahun dah, 2021, 2024, 2025, 4 tahun lah kan. Jadi kita pun bersyukur lah sebab benda ni ada je kan. Brand tu kira masih hidup lah kan, dan kita masih lagi buat event. Dan yang paling penting sekali adalah event yang upcoming lah. Kita akan buat event upcoming kita di Semua House pada 8, 9 dan 10 Ogos. Di Semua House kita akan ambil 3 tingkat atau 4 tingkat, 4 floor Semua House tu. Jadi kita akan invite brand-brand. Sebenarnya ia adalah satu event yang ada curation. Kita try cari brand-brand kopi lokal yang ada content, yang ada value, yang ada what they call it, macam community. Jadi daripada community tu boleh menarik lagi lebih ramai community yang lebih passionate dengan kopi. Jadi kita cuba dapatkan, kalau dia orang tak nak join, kita okey lah sebab
itu kira macam masing-masing punya jalan masing-masing kan, mungkin dia orang ada masalah, tapi kita try cari local coffee brand yang ada following, yang ada isi lah orang panggil kan, yang boleh create community, boleh ada values, dan juga mengembangkan lagi community tu dari segi macam art kan, design, macam entrepreneurship, lepas tu dan macam-macam lagi boleh di bangkitkan daripada what they call it, community tu sendirilah kan. And then community tu community yang sihat lah kan, sihat, community yang minat kopi. Jadi kopi pun memang salah satu penyebab ramai orang datang ke satu tempat tu, satu location. Jadi kita pun macam kita tertarik sebenarnya dengan peta kopi ni, satu sebab dia confuse kan pesta kopi dengan peta kopi. Itu dia, aku selalu confuse, ini peta kopi lah, selalu pun silap type kan jadi peta kopi. Jadi peta kopi sebenarnya PETA, dia lebih kurang pesta kopi, dia adalah atas dasar community, betul tak? Betul. Jadi dia macam ala-ala macam waste lah kan, dia community based kan. Jadi kalau kita tak akan jadi kalau tak ada konten tu kan. Jadi kita nak mengalu-alukan kedatangan Brother Amri daripada Kelang yang mewakili peta kopi, yang beliau buat pasal tadi ada baca dia punya Instagram tadi, dia buat seorang diri. Jadi kita nak highlight benda tu kan, bahawa dia buat benda ni as a passion project. Dan dia buat seorang diri, dan dia tak boleh balas semua DM yang korang hantar untuk masuk dalam tu. Dan itu korang boleh dengar sendiri lah dia punya kemaafan dia malam ni. Jadi welcome Brother Amri daripada Kelang Daripada Kelang, betul. Daripada Kelang. So Amri sekarang ni range umur berapa tu? Jen apa? Saya 40-an. Lebih kurang. 90-an? 80. Oh 80-an. 80-an. Oh 80-an. Okey. 80-an. Dan sekarang kerja hakiki sebagai? Saya sebenarnya software engineer kat salah satu syarikat dekat KL lah. Oh, software engineer, dan bekerja lebih banyak di rumah kan? Saya memang kerja full time dari rumah. Office tu optional je. Jadi itu antara faktor yang kata skill yang ada tu membantu saya untuk buat betul kopi lah. Satu hari berapa banyak consume kopi? Saya baru saja, bukanlah baru, maknanya baru start beli beans ni, dah ada mesin kan. Dalam 2-3 cup, bergantung kepada stress level lah hari tu. Kerja macam mana. Kalau banyak kerja kadang-kadang banyaklah kopi yang kita minum. Tapi once kau dah minum kopi, kau tak akan berhenti tak? Itu betul. Betul kan? Betul. Jadi orang yang curiga bahawa kopi ni tak ada market, dia mungkin salah anggap lah. Mungkin, ya. Mungkin pasal bila start, once orang tu dah minat kopi, dia akan minum kopi sampai bila, betul tak? Betul. Dunia kopi tu luas. Dulu pun saya minum Nescafe kan, buat programming. Bila nak minum something, kita minum Nescafe. Tapi masalah Nescafe ke 3-in-1 lah sebenarnya cerita. 3-in-1 ni gula dan sebagainya kan. Tapi dengan kopi ni lebih sihat lah. Tak adalah saya kata saya minum kopi kosong, tapi slowly ke arah tu. Okey, dulu saya minum kopi Nescafe terlalu heavy sampai satu time I had a headache. Oh, okey. Bila minum kopi Nescafe sampai sekarang, I stop totally. Memang totally. Dulu terlalu banyak sangat. Every day minum kopi Nescafe. Oh, memang dahsyat. Sampai once memang I trauma. Oh, okey. Minum confirm. Dahsyat. Betul. It happened. Tapi and then 3-in-1. 3-in-1 memang akan headache. Tapi that one memang kita lepaskan kepada ahli-ahli yang pakar lah kan. Pasal kita pun tak tahu. Kita pernah jadi kat kita. Jadi kita tak minum dah. Jadi sekarang kita try cari yang kopi yang kualiti. Betul. Dunia kopi tu sendiri luas lah.
ada pelbagai rasa, taste note semua. Cara orang buat lain, hasil dia jadi macam lain. Kadang-kadang kopi yang sama, lain orang buat, lain dia punya hasil. Itu yang, bila kopi ni unlimited lah. Ya, ya. Ini kita nak shout out kepada Latitude lah. Latitude yang beroperasi di Rekascape Cyberjaya. Senang yang nak cari Latitude. You guys waste Latitude ataupun Rekascape. Rekascape ni adalah satu tempat co-working space yang berada di Cyber 8. Cyber 8 nanti boleh waste, boleh datang sini. Dia orang ada good selection of coffee bean kat sini. Banyak daripada Indonesia kan. Ya, jadi dia ada cerita. It's quite unique. Saya pun cafe hopping kan. So, dengar dia cerita tadi memang quite unique. So, patut datang lah. Saya rasa kalau saya datang sampai lagi memang kena datang sini lah. Tadi dah minum berapa? Saya minum satu saja. Plan nak beli beans sebab dia berjaya meyakinkan saya. Dah malam lagi, satu lagi untuk teman bawa balik drive. Kat rumah ada mesin pun? Ada mesin. Apa brand? Profitec. Oh. Profitec. Ada mesin, ada grinder semua? Semua ada. Dulu tak ada, tapi bila dah start heavily involved ni, lepas fikir dalam 2 tahun rasanya, baru saya decide untuk beli. Aduh, okay, macam diracun lah, teracun lah. Jadi, what do you think about the whole coffee scene booming lepas PKP ni? Apa pendapat kau? Bagi saya, kopi, ramai yang cuba buat kopi, tapi saya perasan ramai juga yang honest, yang mungkin tak belajar dulu untuk buat kedai kopi apa semua. Kadang-kadang soalan yang ditanya tu simple. Bila saya tengok dalam komuniti, mesin apa yang saya nak beli. Soalan tu kadang-kadang mencerminkan ilmu juga. Mungkin kena berguru dulu ke apa semua. Sebab banyak kedai banyak, tetapi kita boleh mula tanya kualiti tu kat mana. Kalau dulu kedai kopi tak banyak, jadi mungkin kualiti tu lagi tinggi, tapi sekarang ni makin banyak. Tapi macam mana kita nak pilih kopi yang sedap semua tu, itu bergantung pada ilmu lah. So bagi saya, walaupun kedai kopi makin banyak, sebab saya sendiri pun tak menantangan nak tambah kedai kopi dalam peta kopi. Itu yang even Latitude tadi pun cakap saya lupa nak add kedai dia. Saya minta maaf. Tapi the point is, apa beza kedai kopi kita dengan kedai kopi yang lain? So itulah. Setakat ni berapa ribu dah dalam database? Dia sampai satu tahap tu dia macam plateau sikit. Dia 2,500 lebih kurang. Tetapi setiap bulan lah, bila saya sempat masa, saya akan check guna Google Map, ada cara programming sikit lah. Sama ada kedai tu tutup ataupun buka. Jadi walaupun kita keep on adding kedai baru, tetapi pada masa sama, banyak juga kedai yang tutup. So, challenging. Ada jugalah yang kita borak dengan owner, kenapa tutup semua ni. Tapi, kedai kopi ada yang baru, ada yang tutup. Cycle dia macam tu. Boleh buat percentage tak? Agak-agak. Saya tak ada statistik, tapi... Jadi setelah create satu statistik, kita boleh buat satu macam news flash ke apa. Betul. Yeah. Because I think in Indonesia are very advanced on that. Aku ada baca, dalam dia orang punya news, coffee news kan, how many percent kedai tutup, berapa banyak persen yang kedai buka. Jadi at least that one macam give us some idea, macro idea lah about whatever happen here. Setiap orang tu ada cerita dia lah kalau tutup apa semua. Tapi kalau berdasarkan statistik, saya tak buat detail, tetapi setiap kali saya cuba check senarai yang saya ada tu, berapa banyak yang tutup, it can go up to dalam 50. Tapi saya bukanlah buat tiap bulan. Most likely dalam 2 bulan, 3 bulan sekali. Itu pun saya nak cerita, bukannya semua kedai dalam Malaysia ni ada dalam peta kopi. So ada juga yang tak berdaftar dengan Google Map. Saya tak boleh tahu status dia. Cuma kadang-kadang orang report kat saya. Kadang-kadang yang latest ni saya tak ingat dah nama kedai dia. Saya rasa wife dia. Dia cakap, dia mesej kat saya. Dia kata kedai dah tutup. So biasanya owner yang bagi tahu macam ni sebab dia mungkin terganggu sebab orang datang. Dia tengok peta kopi, kata ada kat kedai. Tapi pergi kat tempat ni tak ada.
So that's quite common sebenarnya. So kita jangan masuk ke arah kenapa kedai kopi tutup, kita pergi direction kenapa kedai semakin banyak buka. Dan lebih positif, right? Betul. Saya lebih suka itu. So when actually you start collecting this database, how, why and when? Saya rasa mula 3 tahun lepas 2022 25, 24, 23, 22 ya betul. Januari 2022 saya terfikir masa tu nak buat weekend je. So saya buat small sistem website kecil je. Sangat berbeza dengan apa yang ada sekarang lah. Masa tu just orang kata proof of concept. And then saya main reason sebab Google Map walaupun kita boleh search kedai kopi, tetapi pada masa tu even sekarang pun sama, kita boleh nak differentiate kedai ni jual Arabica ke, Robusta ke, kopi bancuh ke, kopi Vietnam ke. Sebab pada masa tu saya very specific. Saya memang nak Arabica. Dunia saya ke arah Arabica tadi tu. Tapi saya dapati susah. Dan saya dapati ramai juga yang asyik mencari kat mana kedai. So saya just buat and then saya post dalam satu community kopi. Dapat sambutan. Siapa tu? Kredit tu sekolah kopi dengan peminat kopi. Joe. Ya. Pengetua sekolah kopi. So dapat sambutan daripada grup tu lah. Daripada situ saya kata bukanlah viral tapi sharing, likes, everything masa tu kat Facebook lah. Dunia Facebook banyak. And then saya assume ramai juga yang ada masalah sama dengan saya. Nak mencari Arabica. So daripada situ saya just keep on adding lah. In fact ada yang volunteer untuk tolong tambah kedai kopi kawasan mereka. So dari situ list grow, saya pun start tambah feature baru and macam yang ada sekarang lah. We have come a long way lah. So kita pun nak bagi kredit kepada peminat kopi dengan sekolah kopi sebab banyak tolong kita daripada awal dulu. Pesta kopi sebenarnya lahir daripada peminat kopi punya community juga lah. Dia orang yang bagi idea, dia orang bagi input banyak lah kan. Jadi kita pun memang berhutang budi juga dengan dia orang. Sampai sekarang pun kita masih lagi macam keep in touch lah kan. And then tapi if you see the macam what do you call it, trend sekarang, mungkin the engagement dah semakin kurang lah dekat grup-grup tu kan. Mungkin lah. Mungkin tapi kita lihat engagement dia dengan orang-orang tu dengan kedai kopi, okay, right? Betul tak? Setuju tak? Ya, betul. Jadi dia orang still consuming coffee, promote local coffee, minum coffee, local coffee brand, dan juga dia macam record dalam real life, in real life, IRL tu dia orang still support kopi lah walaupun dia orang tak ada much engagement macam dulu-dulu kan. Mungkin dulu lebih banyak time dekat internet. Zaman lepas COVID kot. Ya. Zaman pun berubah kan. Jadi itulah apa what record pendapat kau tentang kopi-kopi macam pelbagai kopi yang macam lain-lain selain daripada Arabica gitu. Saya rasa there's always a place untuk whatever coffee yang ada selain daripada Arabica. Tak bermakna kita tak minum just because minum Arabica. Tapi bergantung pada masing-masing lah mana yang prefer. Macam saya sendiri, saya prefer Arabica. So Liberica ke ada juga itu minum, Vietnam ataupun Robusta semua ada juga minum. Tapi bagi saya again terpulang pada masing-masing lah. Tapi banyak juga sekarang ni pun yang kopi Vietnam ada franchise pun banyak. So kadang-kadang pergi minum juga. Bukan tak minum langsung. Cuma rasanya lagi dulu lah. Sekarang ni saya rasa quite common. Nak cari kopi yang betul-betul macam Arabica ke apa. Kadang-kadang kita kena tanya serve Arabica ke. Kena tengok dulu mesin ada ke tak. Kalau kopi bancuh banyak mana-mana pun ada. Okay. Any question ada?
Okey. Hmm. Tak ada app lagi. Masih lagi website lah. Website base kan? Kita orang website base. Maksudnya saya pun plan juga nak buat mobile app semua, tapi masa saya sangat limited lah. Sebab benda ni pun dia it's not as simple as orang kata just approve apa semua. Kita kena bina feature just because itu adalah website untuk tengok kedai kopi. Tapi kita kena promote, kita kena bercakap di social media. Dia jadi macam almost full time job. Walaupun sebenarnya bukannya saya dapat lot of money. Kalau perasan saya baru je start letak iklan, itu pun tak cover kos masa saya pun sebenarnya. Tapi macam abang cakap tadi lah, passion tu masih ada lagi. Kadang-kadang tu rasa juga penat semua kan. Tapi bila kita borak dengan owner, macam tadi borak dengan owner Latitude, borak dengan community kopi semua, dia membantu kita untuk extend lagi kita punya network dengan pengalaman orang semua. Tapi dari segi feature Petai Kopi itu sendiri pun masih lagi dibangunkan. In fact, mungkin bila video ni release, saya akan release lah version 2. Actually almost dah siap pun, tapi nak release pun kita tengok video ni release bila, saya akan release version 2. Sebab kita kena tambah feature baru lagi semua kan. Petai Kopi ni dulu main reason adalah untuk mencari kedai kopi yang berdekatan. Kita buka, kita boleh tengok kedai kopi berdekatan. Tetapi ia tidak dapat menjawab recommendation. Kedai kopi mana nak pergi? So bila orang tanya saya akan cakap, saya dah bagi list, boleh buka IG dia. Kalau IG dia cerita pasal kopi yang cerita menarik semua, then you pergilah kedai tu. Kalau dia tak berjaya cerita ataupun dia social media punya shy ke apa, tak cerita pasal kedai dia, yang susah juga. Tapi still ramai yang bertanya, saya kat kawasan ni, kedai mana yang sedap? Dulu orang tanya kedai mana? Buka Petai Kopi. Ramai orang jawab, buka Petai Kopi, buka Petai Kopi. Tapi sekarang ni saya pernah nampak reply beberapa kali. Orang cakap, saya nak tahu kedai mana yang sedap. Jangan sebut Petai Kopi. Saya tahu Petai Kopi ada. Tapi Petai Kopi tu cuma cakap kedai sekeliling. Tetapi tak cakap kedai yang sedap. That's something yang I would say version 3 dah. Version 2 improve apa yang ada. It's quite big improvements. Saya sendiri pun pakai. Saya perlukan Petai Kopi tu. Itulah dari segi feature dia. Sorry? Bergantung pada masa saya free. Tapi saya cuba disiplin lah. 3 kedai everyday saya akan tengok, saya akan review. Sebab orang submit kedai kopi ni, saya akan check dulu. Betul ke dia jual Arabica? Saya minta maaf banyak lah. Kadang-kadang kedai yang jual kopi Vietnam, dia pun nak masuk juga. Saya kata, tunggulah ada orang lain buat kopi Vietnam punya website. Saya buat Arabica je. Yang Arabica ni pun tak menantangkan. Tapi dalam 3 kedai kopi sehari saya approve. Unless saya memang busy. Kadang-kadang seminggu, 2 minggu, tak ada kedai yang saya tambah ataupun update. Sebab selain daripada itu ada juga DM untuk update info. Macam-macam lah nak, sebab info tu kalau kedai tak claim ownership, saya bagi tahu awal lah, sebaiknya claim ownership lah. Supaya senang update sendiri data, bukan saya yang update. Saya ada 2,000 lebih data. Imagine nak keep up to date, sebab orang pun kadang-kadang dia frustrated. Dia nampak dalam Petai Kopi ada kedai, dia pun drive. Biasanya yang balik kampung lah, ataupun dia pergi tempat baru, dia drive pergi tengok kedai dah tutup, permanently close. Lepas tu dia pun mesej kedai kopi. Saya datang daripada jauh tengok kedai tutup, boleh tak tolong tutup dalam Petai Kopi tu? Dan saya tutup. So those are some of the challenges. So it's not just orang kata buat website. Ramai yang buat directory, some sort of directory. Petai Kopi macam directory lah. Tapi maintenance tu no one is paying you untuk update that data. Tetapi bila kita tengok, saya puas hati lah pergi kedai ni, saya dah jumpa dengan Petai Kopi. Ya, ada satisfaction lah kat situ. Saya pun baru try Petai Kopi ni masa 2-3 hari lepas dekat Jasin gitu. It works. But the kedai tutup, bukan tutup tapi dia belum buka. Okay. Dia buka petang. Tapi at least memang sangat membantu lah, bila especially bila kita keluar daripada KL kan. Jadi memang banyak bantu dia, sangat efektif lah.
And I hope dia akan berterusan lah kan sampai bila kan. Saya rasa sampai satu masa mungkin kita akan saya sendiri akan tutup bila ada pengganti yang lain lah, ataupun saya sendiri pun dah mungkin penat sangat ke apa. Sebab Google Maps sekarang ni dia tak boleh bagi tahu kita Arabica, dia tak boleh bagi tahu kita by default kedai yang buka awal untuk kita plan perjalanan kita. So Google Maps tu sendiri dia ada missing gap juga. So kedai kopi fill that gap, helping sesiapa yang nak cari kedai kopi. Macam tu lah. Setakat ni masih kat Semenanjung je kan? Sabah Sarawak ada, tetapi tak sebanyak Semenanjung lah. Itu pernah lah saya keluarkan statistik negeri mana yang banyak kedai kopi semua. Menarik jugalah kita tengok data-data bila kita ada data. Paling banyak? KL of course, tetapi bila kita tolak KL, kita akan nampak something different sebab KL dia bukanlah kata kacau statistik, tapi kita tahu KL kan very padat, banyaklah kedainya. Actually banyak di Penang, surprisingly actually Kuantan, Kota Baru. Kota Baru banyak itu. Saya pun quite surprised. Tapi mungkin sebab saya rajin dapat info daripada Kelantan, so itu. Setakat ni macam cafe hopping ni memang every weekend kalau pergilah. Saya rasa dah makin kurang lepas saya beli mesin. Ya. Tapi dalam banyak-banyak kedai kopi yang awak pernah pergi ni kan, mana satu yang really recommended lah, you know lah, the top 5 ke, top 3 ke, in terms of overall? That's quite controversial dah. Controversial. Kita ramai member owner. Tapi kalau let's say saya daripada Kelantan, kalau orang tanya semalam pun baru ada orang tanya dia daripada KL, dia balik Kelantan. Macam espresso, lazot. Kalau dekat Shah Alam tu section 9 tu dia jadi macam street coffee. Bila kita pergi kat satu bangunan tu ada 4-5 kedai kopi. Saya cuba mention kedai yang konsisten lah. Bila kita pergi tu percentage untuk fras tu kurang. Sebab banyak kedai yang bagus, tetapi kadang-kadang bila kita pergi tu rasa dia kadang hit and miss. Kalau bagi saya dekat Shah Alam, saya go with Naf Coffee. Apa lagi? Blend. Salah satu blend ada dekat Bangi juga kalau tak silap. KL banyak. Ya. Aizuddin Manap. KL banyak. Saya rasa to be safe lah, bagi saya kalau nak pilih kedai macam Latitude. Bila kita borak sikit dia orang cerita pasal special blend dia orang. Dia berbeza bila kita cakap dengan owner yang titik beratkan kopi. Cara selamat bagi saya sekarang ni kalau saya tengok kedai tu, kalau dia offer lebih daripada satu jenis beans, most likely dia jaga beans dia. Saya tak kata bukan semua tak jaga, tak. Tapi kalau dia offer lebih daripada satu, bagi saya selamat, insyaAllah. Tapi beans satu lagi tu biasanya mahal lagi lah. Special bean. Itu rule saya lah, at least. So apa pendapat tentang pemilihan bin pula, Abang? Dari segi yang you pernah rasa sebelum ni kan, apa preference? Saya sendiri floral fruity lah, medium to light. Saya cakap banyak kali juga saya borak dengan orang, saya tak mampu nak appreciate pour over. So saya masih lagi dengan latte, americano, that kind of drinks. Mungkin satu hari nanti walaupun dah ada mesin masih lagi tak mampu nak pour over. Taste bud saya tak sebaik orang lain lah kot. Tapi balik pada soalan tadi, saya rasa lebih pada sendirilah. Ada orang saya pernah offer beans yang mahal, saya rasa sedap, saya bawa pergi kedai kopi terdekat rumah saya, ada member-member kat situ. Bila dia orang rasa, dia orang kata tak sedap sebab dia orang prefer yang medium to dark. The body rasa heavy, rasa nutty. Floral fruity dia orang tak layan. So it depends on masing-masing. Tak boleh nak cakap apa-apa lah tu. Okay. Abang sendiri rasa yang mana? Saya suka Indonesian punya ni lah. Macam mana pun Asian punya bean tu selalu macam dicari lah. Okay. Preferred on the Asian punya bean punya ni kan. Tapi kan baru-baru ni ada sempat juga merasa yang macam
Honduras semua tu, memang terkejut juga, memang sedap. Oh, okay. It depends lah. It depends. Because dia memang ada, what do you call it, ada kasta dia sendiri lah. Mahal lah. Saya pernah yang saya offer member saya tu rasanya RM80 200 gram. Very Ada sebab lah. so bila offer terkejut. I mean it's orang kata kita belajar lah bahawasanya betul lah taste bud semua berbeza-beza. Ilmu orang pun kurang kan, lain-lain ke. Saya pun fikir mungkin sebab saya buat tak kena kot. Kalau orang buat lain tu better lah. Saya rasa saya minum okey. Tapi ya berbeza. Benda ni memang kita tak tahu kan, unless dia orang tu macam orang tu dah memang dah lama main kan. At least dah 14 tahun, 15 tahun tu. Ya, betul. I know few barista yang begitu kan. Jadi kita yang kena belajar dengan dia orang. Betul. Kita tak boleh pandai cakap. Saya pun baru je start brew dalam setahun je. Banyak lagi benda nak kena belajar. Betul, banyak lagi nak kena belajar. So itulah. So hopefully nanti turun lah nanti InsyaAllah. pesta kopi dekat semua house ni memang setakat ni memang banyak kopi-kopi yang dah nak join dan diorang pun macam dah otai ke. Betul. Macam the roasting start daripada 2013 14. Lepas tu kita pun ada ajak siapa lagi ya, Saya nampak yang first post Blitz. Blitz Saya semata pernah pergi KL untuk ke kedai dia. And bila borak dengan dia, Allah, ilmu dia banyak. Dan kan. okay, kalau nak publish just submit. Dekat website tu ada link submit. Cuma saya cakap awal lah, it's gonna take time lah untuk approve sebab saya akan tengok Instagram dia orang satu-satu. Sebab kadang-kadang yang submit tu bukan kedai kopi. Dia confused. Dia ingatkan cafe, as long as cafe boleh masuk. Kadang-kadang saya tengok tak ada kopi dalam gambar dia pun saya fikir 2 kali nak approve. Kalau dulu saya, as long as ada mesin saya approve, tetapi sekarang lebih selektif. Dulu kita pegang kuantiti, sekarang kita pergi kepada quality. Curated. Betul. Soalan, apa beza coffee shop dulu dengan sekarang? Coffee shop dulu dengan sekarang. Saya fikir dulu sekejap. Saya rasa sekarang memang ramai yang berminat nak buka kedai lah. Balik pada tadi yang saya cakap, saya sendiri berminat nak buka kedai. Saya fikir punyalah banyak kali, modal tu mungkinlah kita boleh keluarkan sikit-sikit kan. Tetapi ilmu tu, so kita buat tu, macam tak boleh betul macam kedai. Latitude buat sedap bagi saya. Dia boleh taste, dia boleh calibrate. Saya satu cerita lah, bila kita borak dengan owner kan. Ini, of course, kita tak bagi nama lah. Kedai tu baru, cantik, estetik, nak ambil gambar, semua memang cantik. Tetapi saya dapat tahu rupanya pagi-pagi, untuk calibrate kopi, dia akan video call dengan supplier beans dia. Allah. Sebab skill tu belum ada. Tetapi kedai dia buka. So kadang-kadang orang buka, kedai dia jalan je. Itu saya cakap kadang-kadang quality kopi. Itu bagi saya beza kat situ lah kot. Sekarang macam nampak macam lagi senang nak buka. Tapi saya cakap bila saya test 50 kedai tutup sebulan lebih kurang. Dulu mungkin orang lebih pentingkan kualiti lah. Saya tak tahu. Mungkin lah pada pandangan saya. Jadi kita kena selektif lah. Kena selektif lah. Bila again bergantung pada rasa. Kalau kita tak boleh beza, kadang-kadang saya pun tak boleh beza. Bukan saya reti beza sangat pun. Cuma kadang-kadang ada yang saya boleh beza, saya ingat ini sedap, most likely saya akan repeat. Kualiti lah. Kualiti tu ilmu lah. Balik pada tadi kan cakap berapa belah-belah tahun. Tak adalah kita kena tunggu belah-belah tahun baru nak buka. Tetapi jangan stop belajar lah. Macam tu lah saya cakap. Very tight kat knowledge punya benda kan. Memang kena fokus kat situ kan. Challenge dari segi pricing, social media selalu mempertikaikan kenapa harga kopi lebih RM10. Allah. Saya pernah buat breakdown costing saja belajar. Memang tak senang lah nak bawah RM10 sebab beans kita beli berapa. Sebab banyak orang compare dengan franchise. Nama-nama, tak boleh sebut nama kot. Franchise yang kat luar kan, yang banyak kedai semua, outlet kan.
diorang boleh beli bar, harga diorang memang boleh jatuh banyak. Tetapi saya memang jarang pergi franchise sebab saya prefer support small local shop macam ni. And there's a kalau kita yang jual tu dia mesra sikit, akan ada connection. Dia menyebabkan experience kita kat kedai tu menyebabkan kita rasa nak datang lagi sebab orang tu lagi bagus, cara layan semua, senyum. Sebab kedai kopi yang kecil bagi saya, yang saya tahu kebanyakannya dia orang lebih menitik beratkan kopi tu berbanding dengan kedai yang besar sebab dia orang nak jual makanan semua. So experience berbeza. So hashtag support local lah. Support small coffee shop local. Sebab local banyak franchise. Legit. Yeah. It's different lah. Pergi kedai A, bis macam ni. Pergi kedai B, macam ni. Betul. Adakah menjawab soalan? Ya. Bos ada nak tanya soalan? Saya tanya ni kan, adakah nanti kan penanda aras yang satu coffee shop tu bagus sebenarnya? Adakah orang kata kalau ini barista, dia mesti pandai buat latte art? Ke ataupun Dia order tanya ni. Tapi saya sendiri pun sebelum beli mesin tu memang saya kerap lah cafe hopping kan. Saya pernah je rasa yang latte art cantik tapi rasa tu cloud. So balik kepada kadang-kadang balik kepada personal individu lah. Yang suka ambil gambar, saya rasa memang dia cari yang tempat yang estetik, nak ambil gambar cantik, latte art keluar. Kedai yang dekat rumah saya, Cik Aminah tu, latte art dia slowly improve tapi kopi dia steady, boleh rasa. Saya rasa balik pada nak cari apa. Saya minum kopi nak rasa, bagi saya latte art tu extra. Kalau dapat keluar apa, unicorn ke apa, tu kuda laut tu, oh nice. Tapi kalau minum bayar RM15, RM20 tak sedap, tak kot. Tak apalah kalau latte art tu tak jalan. Cuma kita pun nak juga latte art tu, cuma bagi saya personally secondary. Bagi saya secondary. Saya pergi jauh-jauh, pergi KL semata nak rasa kopi tak sedap, tapi cantik tak guna juga. So what's the next current plan untuk peta kopi? Peta kopi yang terdekat saya nak release version 2. Sepatutnya boleh release dalam minggu ni, tapi macam biasa saya busy. Itu biasa. InsyaAllah dalam bulan ni lah saya akan release. Lepas tu saya plan nak tackle bahagian recommendation. It's a very challenging part sebab saya perlukan data daripada owner. Kalau tanya saya, sebab saya kena, walaupun benda tu free, saya tak boleh kata owner tolong masukkan data sebab saya WhatsApp percuma. Tak boleh kata tu. Saya seolah-olah kena menjual dengan owner, kena cakap value saya kat sini, owner boleh masukkan data. Kalau boleh saya nak peta kopi tu kata saya nak fruity, kat mana saya boleh pergi cari coffee beans yang rasa fruity, floral, kalau boleh. Tapi kalau tu yang third version lah. Kalau tanya saya yang paling jauh lah, Put values lah. kena ada values, kena ada. Just because it's free doesn't mean semua akan guna. Ya, orang ingat sebab saya buat free kena guna. Kita tak letak kata tanggungjawab tu kepada owner lah. Kita kena bagi value pada owner dan juga pengguna. Ultimately, rasanya first time kot saya cakap ni. Ultimately saya nak buat app kalau boleh untuk setiap kedai. So sekarang ni kalau nak buat app, it's gonna cost you like more than 20k, honestly. Saya kalau boleh, saya masih lagi kena mencari rentak kata value. Saya boleh kata once you punya apps ni yang you buka, let's say satu app centralized peta kopi, dia boleh order kat situ. Then whatever delivery yang ada kat Malaysia tak perlu markup 20%. Kepada funder-funder kat luar sana, dengarlah rayuan ataupun pitching peta kopi. Kalau I think very big potential. It's a challenging saya sebab saya daripada dunia startup juga. Saya faham kenapa benda idea tu susah nak buat. Peta kopi boleh lagi berjalan sebab orang kata saya tak perlukan funder. Alhamdulillah saya skill untuk buat program itu ada, and then saya boleh bayar hosting, saya boleh bayar masa saya semua. Okay. Tetapi untuk this one is a next level lah. It's not that simple.
It's quite challenging, which is why benda tu last. Mana kata lepas ni adalah possible yang benda tu akan monetize. Possible. Tapi saya Setakat ni dah start ke untuk monetization? dah ada iklan. Blitz actually one of our sponsor. Dia almost the whole year dia bayar letak kedai dia dekat atas dalam senarai. So every time you buka peterkopi.my, Blitz kat atas. Dia ada second kedai tu nama Baru Coffee. Saya pun tak sempat pergi lagi. Daripada Bangi kat tempat saya. Every month dia yang duduk kat atas dengan Blitz. So terus support lah ni kan, Peta Kopi. Dia orang membantu lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus-bagus. Ciri-ciri version tu filter dia lagi better. Sebab sekarang ni filter, salah satu filter dia adalah yang buka sekarang. Sebab sekarang ni macam contoh dah lewat malam kan, dah sekarang ni dah 9.40. Kedai mana yang buka? So quite tough juga nak cari. Lepas tu kita ada function bookmark juga. So kadang-kadang bila kita pergi kawasan tu sebenarnya kita dah bookmark sebulan yang lepas. Tapi bila kita pergi tempat tu kita tak perasan one of the bookmarks dekat dengan kita. So lepas ni lebih tahu dengan mudah. Selain daripada tu filter tu lagi better lah. Oh yeah, the biggest one actually feature, lupa pula. Kedai kopi yang berdekatan tu kita akan bagi gambar cover image daripada Google. So that sebelum ni, sekarang ni tak ada gambar. Sekarang lepas ni akan ada gambar, ada rating daripada Google. So kalau faktor rating daripada Google itu yang memainkan peranan untuk kita buat pilihan, then you go for it. Saya tak kata rating Google tu tepat. Sebab banyak juga. Sebab kedai baru 10 rating dapat 4.9. Kedai lama rating dekat 500 rating tapi dia dah 4.1 sebab dia average. So apa release version tu nanti cuba. Banyak benda baru. Dekat 2 bulan saya buat. So what actually software yang hakiki kau yang you buat? What kind of software? Saya buat website untuk cryptocurrency punya website. Kalau siapa nanti sebut nama company susah kan. Tapi website untuk dapatkan data kripto lah. Saya tak jual kripto. Siapa nak tahu harga Bitcoin, saya jual data yang itulah. Harga Bitcoin sekarang berapa? Itu daripada saya lah. Macam itulah. Okay. So itu yang membantu. Kalau nak hire orang, saya tahu mahal. Ya betul. So apa, at least adalah something yang boleh membantu orang bila orang nak cari kopi kat tempat-tempat yang ni kan, yang diperlukan kan. Jadi very good lah. I think it's very good effort, and then hopefully that akan berterusan dan akan boleh mungkin inilah monetize lah kan. InsyaAllah. So apa lagi yang boleh orang connect dengan Peta Kopi? Instagram, lain-lain? Instagram, Thread dan Twitter. TikTok saya ada tapi saya tak aktif sebab TikTok kena main video kan. Yeah. Saya tak buat video, so generasi saya kot. Yalah tu. Instagram paling kuat lah Threads lah. Threads actually sebab dia tag sahaja. Even Instagram, satu benda yang saya perlu jelaskan, Instagram tu ramai juga yang request untuk saya pergi buat review kedai kan. Tapi saya bukan professional reviewer. So kalau saya pergi, saya betul-betul perhati kedai tu, ada cerita yang saya nak cerita, saya letak. Kalau tak ada lah. So Threads saya aktif, Twitter saya aktif. Sebab dia tags. Okay, how about the kafe-kafe yang bukan indie? I mean yang macam cawangan-cawangan ataupun yang kafe yang besar lah. Macam mana? Ada tak dalam Peta Kopi? Tak ada sebenarnya. Dulu saya ada masukkan, kadang-kadang dia orang grow kan. Tapi kalau saya tahu memang dia banyak cawangan, memang saya reject terus lah. Saya bukanlah reject, term tu quite heavy lah. It's just not approved lah. Tapi kalau dia grow daripada awal dulu, biasanya saya kekalkan, saya tak buang lah. Kecuali memang dia besar. Ada salah satu brand saya tak nak sebut, dia memang grow laju. Dulu tak banyak, dalam less than 5, sekarang dah berpuluh, saya buang. Sebab senang nak jumpa.
Ya. Senang nak jumpa. Kalau kita jalan sikit jumpa, apa nak, what's the difference lah. So this one macam underground lah Lebih kurang lah. Kita support, I mean, bukanlah saya kata semua kedai franchise tu very successful, tapi saya prefer smaller shops ni yang kadang-kadang tak ada dalam Google Map pun. Itu yang kita nak discover, yang jual kat rumah, yang baru nak start. Kalau boleh kita nak discover itu, tapi pada masa yang sama, Peter Kopi cuma boleh bawa orang kepada kedai korang semua. Tetapi kualiti sedap ke tak, itu kena urus sendirilah. Itu back pada ilmu lah. So kita sekarang dah ke last 9:43. So Okay. kata-kata terakhir lah kepada podcast Pesta Kopi ni kan. Macam mana, what do you want to say to the penonton kan? Silakan. Okay, pertamanya I guess sepatutnya daripada tadi. Terima kasihlah Pesta Kopi jemput saya datang ini. Jadi this my first podcast. So maaf lah kalau salah bahasa ke apa. Tetapi teruskan submit kedai kopi tu. Walaupun lambat approve sikit, saya akan approve. Saya akan tengok. Kalau ada masalah data ke apa, just inform saya. Saya akan betulkan. Saya ada dekat Facebook, ada Telegram, ada Twitter, ada so many things. Just bagi tahu. Kadang-kadang community ni sepatutnya boleh membantu saya. Walaupun saya tak sempat buat sendiri, boleh bagi tahu saya. Dan jangan lupalah pergi Pesta Kopi nanti. Kalau saya hadir, insya-Allah saya akan bawa badge. Sebab ni tahun ketiga Pesta Kopi. Saya plan nak jual badge pin tu, tetapi saya sendiri tak sempat nak buat poster semua. Saya rasa saya bawa ajalah kat Pesta Kopi, walaupun saya tak ada booth apa, saya tak plan nak buka booth apa. Boleh jumpa saya kalau saya ada time tu, beli dengan saya. Saya tak ada markup, saya Pesta Kopi pun tak bawa duit. Habis duit banyaklah. Dan teruslah bagi tahu member, jiran semua pasal petakopi.my. Kita jumpalah dekat Pesta Kopi insya-Allah. So kita punya klik Nick minta satu ni klik Peta Kopi. Boleh. Ada. Ada, saya pun ada buat extra. Cantik. Okay, itu thank you saja. very much. Okay, terima kasih. I'll see you.